Assalamualaikum. Sedar tak sedar sekarang Ramadan dah masuk ke fasa kejutan terakhir dan buatkan aku terkenang, teringat yang kehidupan kita ni sebenarnya sangat sementara, sangat seketika, sampai kita kadang-kala terlupa dan terfikir yang kita ada masa yang panjang, masa yang lama. Sebenarnya masa yang kita rasakan lama itu taklah lama seperti apa yang kita rasakan. Cuba kau fikir balik, tak kisahlah apa-apa situasi, baik daripada pekerjaan, kehidupan, baik daripada perhubungan. Nak lagi ada sebahagian orang yang mungkin dia terasa macam okey, nanti aku akan buatlah benda tu, nantilah aku akan capai benda tu. Pada akhirnya nantilah dia nanti menjadi benda yang takkan jadi. Faham tak? Maksudnya dia rasa nanti, tapi akhirnya nanti itu nanti yang full stop. Boleh jadi dia meninggal, boleh jadi benda tu tak akan berlaku selama-lamanya, dan boleh jadi benda itu benda yang terus dia lupa. Kalau nak lebih deep dive tu, kita boleh tengok contoh relationship, bab perkahwinan. Kita rasa nanti, tapi nanti yang kita rasakan tu adalah nanti yang boleh jadi kita terlepas sesuatu peluang yang baik. Orang kata apa, sepatutnya itulah masanya, the right time, the right moment. Tapi melepaskan orang-orang yang mungkin ada kualiti, ada niat yang baik, niat yang sebenar-benarnya nak berkahwin dengan kita, tak kisah lelaki ataupun wanita, kita sia-siakan, kita terlepas peluang tu, kita akan menjadi bujang terajak ke. Lelaki atau wanita yang kita sia-siakan itu mungkin dalam keadaan yang agak tertekan ataupun down dan sebaliknya. Pendek kata, dunia ini berputar dan dia ada saling hubung kait antara satu sama lain. Fikir-fikirkan. Random thought daripada aku.